Guys, korang nak sedih ke? Korang nak ketawa? Aku pun tak tahu yang mana nak pilih ni. Kan? Bulan 5, lantik Syam sebagai ketua pembangkang. Belum sempat cukup 30 hari. Belum sempat masuk parlimen. Dah tukar. Lantik tu uban pula. Aduh, aku cakap, mana korang punya 3-4 lori ni? Mana 3-4 lori yang hebat-hebat tu? Jadi sekarang ni aku nak tanya lah, rakyat Malaysia ni, korang sedih tak tengok? Sedih ke geli hati? Ini membuktikan apa? Ini membuktikan PAS ni tak boleh jadi kerajaan pusat. Tak boleh. Sebab nak jadi ketua bangkang pun tak ada calon. Ada hanya 30 hari. Belum sempat masuk parlimen, dah tukar. Tukar pula bukan kalangan PAS. Tukar je kepada Tuban. Tuban balik jadi ketua bangkang. Aduh, aku cakap, steady lah sikit. Dulu bukan main kau viral. Sam, ketua pembangkang, wala on viral habis-habisan. Promote sebagai calon PM11. Rupanya tak boleh apa orang kata, berhujah. Tak boleh berpidato. Aku sebenarnya tak sabar nak tengok dia pidato ni dalam parlimen. Kecewa betul lah. Kecewa aku ni. Tapi di sebalik kecewaan tu, geli hati aku. Jadi sebab itu, jangan duk mengata orang, menghina orang, mencaci orang. Tengok kemampuan parti sendiri dulu. Adakah mampu untuk berhujah dengan PMX? Jadi maknanya PMX ni antara yang terhebat dalam Malaysia ni. Sebab calon ketua bangkang kau pun mundur awal. Belum sempat masuk parlimen, walaupun sekali atas kerusi ketua bangkang. Dah tukar. Macam mana? Jadi aku rasa rakyat Malaysia kena kekalkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan juga PH sebagai Kerajaan Malaysia di PRU 16 nanti. InsyaAllah kita akan terus maju bersama dengan PH. Assalamualaikum.